Okey, sekarang ni saya nak buat nasi ayam ala-ala rumah lah. Ala-ala rumah. Saya masukkan beras dalam ni dulu. Saya masukkan chicken powder. Saya masukkan gula. Garam. Okay, saya nak buat tumisan nasi ayam lah. Okey. Kita masukkan minyak. Masukkan minyak. Masukkan margarin. Kacau Bob. Serai. Daun pandan. Bawang. And halia. Sos tiram. Sedikit minyak bijan. Okey. Okey, kalau dia ikut the original nasi ayam ni, kita pakai lemak ayam. So lemak ayam tu kita panaskan kuali, kita bagi lemak ayam cair dan kita masuk bahan lah, margarin whatever. Tapi yang ni kita pakai rice cooker, kita tak pakai lemak ayam. Cuma kita pakai dan kita kacau dia. Dan ada setengah-setengah buat nasi ayam tu dia goreng dengan beras pun boleh juga. Right? Dan kita kacau macam ni. Kemudian kita masukkan air. So masukkan air. Saya kacau. All the chef, all my team. Apa yang kita buat, pastikan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. And mesti rasa. Macam mana kita nak makan, macam itulah guest nak makan. So rasa. Wallah. Dia rasa baik. Dia punya rasa kena masin sikit sebab beras tu dia karbohidrat, dia berkanji. Right? Okay. Kalau dia macam nasi minyak ke nasi berminyak, terus angkat. Jangan tulung dalam ni. Kalau tulung dalam ni, dia akan hangus kat bawah. Sebab dia ada gula, dia ada minyak. Faham? Right. And also, kalau kita buat nasi minyak, nasi mandi dalam rice cooker, ratio dia quarter je. Dia tak boleh berpenuh. Nanti nasi mentah. Sebab dia tak ada pengudaraan, wap yang cukup. Tapi nasi putih 3 kilo 3 kilo. Tapi kalau kita buat nasi yang ni, saya tak buat cantik. Saya buat style old school sebab nak rasa. Ini kita buat orang kata untuk eksperimen, semua resipi. So saya tabur dengan irisan daun bawang. Alright. Kita nasi ayam ni. Kemudian saya buat Thai chili sauce. Okey. Dah pun siap satu resipi yang ringkas nasi ayam cita rasa La Bamba Chicago Milano.